Assalamualaikum kepada member-member, rakan-rakan, sahabat handai dan yang dah subscribe. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe tu, ringan-ringan sikit tangan tu, tekan button subscribe. Tajuk hari ni yang aku nak bawa kat koma ni pelik sikit Tokoh Perak yang hilang dari buku teks sebab terlalu berkuasa. Bila kita ni belajar sejarah Perak ni kan, nama yang selalu naik ke depan Sultan, perjanjian, penjajah, betul tak? Tapi ada satu cerita, ada satu watak yang penting sebenarnya yang selalu disengajakan, dikecilkan peranan dia. Sebab cerita dia ni tak selesa untuk sistem yang kita tengah pakai sekarang. So, aku persembahkan nama dia Ngah Ibrahim. Pernah dengar? Tak pernah? Mari dengar. Kalau kata Ngah Ibrahim ni orang kampung biasa kan, sejarah mesti tak kisah pasal dia. Masalah dia ni terlalu berkuasa. Sebelum British pijak kaki dekat Perak lagi, dia dah berkuasa. Ngah Ibrahim ni dia bukan raja, tapi bukan juga orang yang kecil. Ngah Ibrahim ni sebenarnya dia ni orang kaya menteri Larut. Orang yang pegang kawasan Larut. Larut time tu pusat biji timah yang paling bernilai dekat Perak zaman tu. Okay, so Larut ni bukan kawasan yang terpencil masa tu. Dia tempat nadi untuk ekonomi zaman tu. Siapa yang kawal Larut time tu? Dia boleh kawal aliran duit, buruh dan keselamatan tempat tu. Dan yang paling ngam Ngah Ibrahim ni bukannya sekadar menguruskan tanah tu je. Sebenarnya Ngah Ibrahim ni dia telah bina satu struktur kuasa sendiri sebelum British sempat nak susun sistem dema yang acah-acah tu. Larut sebelum penjajahan memang kemeh. Sebelum British masuk secara rasmi zaman tu, Larut ni sebenarnya dah ada sistem kutipan, dah ada kawalan keselamatan yang ketat, dah ada pengurusan lombong yang strategik dan sistematik, dan mereka ni dah buat hubungan diplomatik dengan pelombong Cina. Ini part penting. Maknanya dekat sini, ekonomi besar boleh berjalan selari sebenarnya tanpa ada kekacauan atau kemasukan daripada kolonial. Ataupun kalau nak pendek sikit, maknanya ekonomi besar boleh berjalan tanpa ada pentadbiran campur tangan daripada kolonial British hak tweet. Okay, bagi British, ini masalah sebab sistem yang Ngah Ibrahim buat ni membuktikan orang tempatan sendiri pun boleh menguruskan ekonomi moden tanpa ada nasihat luar yang acah-acah tu. Perang Larut bukan sekadar kaum. Buku teks meringkaskan tentang Perang Larut ni sebagai konflik kongsi gelap Cina. Itu versi yang simple. Versi yang sebenar dia lebih kompleks dan mendalam. Di tengah konflik tu, sebenarnya Ngah Ibrahim ni masih lagi pegang kuasa tempatan ketika tu. Dan dia cuba untuk kawal keseimbangan terhadap dua pihak. Masalahnya dekat sini, konflik ni berpanjangan membuatkan dia satu alasan yang sempurna untuk British masuk acah-acah nak membantu. Aku cakap acah-acah ke, gerap. Dan bila satu bantuan yang acah-acah ni masuk, jarang-jarang demo nak keluar. Benar tak? Kenapa Ngah Ibrahim perlu disingkirkan? Bak kata British, kolonial orang putih acah. British sebenarnya tak boleh nak bina satu sistem baru selagi ada tokoh tempatan yang berpengaruh, yang memegang ekonomi dan mempunyai banyak sokongan. So, Ngah Ibrahim ni adalah salah satu halangan
untuk British menguatkan lagi sistem dia. Dan sebenarnya Ngah Ibrahim ni bukan dia ni jahat tau. Tapi sebab dia ni tak nak langsung menggunakan British. Selepas perjanjian Pangkor, peranan Ngah Ibrahim makin mengecil. Akhirnya Ngah Ibrahim ni dia telah dibuang negeri disebabkan si acah kolonial orang putih. Dan benda ni bukan melalui perang besar, tapi melalui satu proses pentadbiran yang kita rasa dan kita nampak macam sah, tetapi ada udang di sebalik batu. Kenapa buku teks tak cerita panjang dan cerita benar dekat itu? Sebab cerita Ngah Ibrahim ni dia boleh merosakkan naratif yang mudah. Okay? British datang acah-acah bawa kestabilan. Okay? Hakikatnya dema-dema ni masuk bila struktur tempatan ni tengah masih berfungsi dan tengah kuat untuk berjalan ke hadapan. Ngah Ibrahim ni dia bukan gagal untuk mentadbir. Jangan tersilap. Dia sebenarnya gagal untuk menyesuaikan diri dengan permainan kuasa global yang dibawa oleh kolonial orang putih Mat Salleh Twi. Dan sejarah selalunya ditulis oleh sistem yang menang dan sistem yang acah-acah nak bagi bantuan tu lah. Faham? Kesan yang paling kesan yang masih hidup sehingga hari ini. Bila kita ada rasa pelik sikit kan, kenapa ekonomi besar ni jarang dikuasai oleh struktur tempatan dengan sepenuhnya, kita kenalah selalu ingat Larut. Larut ni bukti awal bagaimana kuasa tempatan ketika itu boleh disisihkan bukan sebab kelemahan atau bukan disebabkan kekalahan, tetapi sebab terlalu berfungsi dan mereka tak boleh terima dengan fungsi yang kita ada. Ataupun fungsi yang zaman tu Ngah Ibrahim dah bawa. Bila struktur tu dipatahkan, dicemuh, kan, yang tinggal cuma versi sejarah yang selamat untuk diceritakan dan selalunya didiamkan dan diambil mudah. Kefahaman sebenar satu hero yang sempurna atau wira yang sempurna. Dia ni juga bukannya mangsa kekalahan atau mangsa yang naif. Dia ni sebenarnya adalah contoh tokoh tempatan yang wujud di antara dua zaman. Zaman kuasa tempatan bertembung dengan zaman sistem kolonial orang putih Mat Salleh Acah Twi. Dan apabila orang yang berada di tengah-tengah zaman antara dua zaman ni selalunya akan hilang dari buku teks. Sebab cerita dema-dema ni susah untuk disederhanakan. Kerana apa? Terlalu rumit, complicated dan berpecah belah. Cerita dia terlalu banyak dan hebat. Mungkin sebab inilah nama Ngah Ibrahim ni jarang-jarang kita nak dengar dan disebut. Sebab bila kita faham cerita Encik Ngah Ibrahim ni, kita akan sedar satu benda yang penting. Sejarah bukan sekadar siapa betul atau salah, tetapi siapa yang sempat bina sistem yang lebih besar dan dapat makan orang dekat bawah. Puan Hajo, koma apa dah dengar cerita tentang Encik Ngah Ibrahim tadi? Tak ada jangan cari jangan buat sebab dunia ni sementara, akhirat ni yang selama-lama. Sampai jumpa di episod yang akan datang. Salam.